Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni alhamdulillah aku dapat duduk di hotel agak mewah lah juga ni. Nama dia Cyberview. Cyberview Hotel and Spa. Oh, dulu ni dia ni adalah tempat Apex. Masa kita jadi tuan rumah tu, dia persidangan Apex di sini. So tempat ni memang lawa. Ni bilik dia, aku nak review. Alamak, tak boleh buka. Kali-kali cuba juga tak boleh nak buka. Mungkin dia kau ni dah lama kot. Jadi aku review dah ni. Aku dapat sponsor lah bilik ni. Memang best lah. Dia punya ni memang hotel lama, tapi dia walaupun lama pun dia macam hotel yang agak okey lah, baru boleh terbuka. Sebab dia lambat sikit. Hotel dia memang sangat luar. Oh, dia punya bilik air dia memang oldies lah. Memang lawa lah bagi aku, macam retro lah, retro. Tu dia punya katil dia pun katil idaman lah. Aku teringin nak ada katil lagu ni di rumah aku, seputih. Lepas tu ni, rupanya ni extension, pintu extension. Ingat ke dia punya ada bilik store ke apa. Okey, yang ni ni di bilik dia luas. Aku duduk sorang-sorang dan bilik ni di sponsor sebab aku khusus hari tu dapat bilik ni lah. Memang cantik lah bilik ni. Tengok luar dia, ya Allah, memang lawa gila. Kalau tingkat atas mungkin okey lagi lah kot. Kita buka tengok. Ni untuk kita lepak-lepak, minum-minum. Dia punya taman dia memang cantik. Memang kalau datang dengan family ramai-ramai okey lah, sebab bilik dia sangat luas. Tu bilik tingkat atas dia. So korang boleh tengok lah, Cyberview Hotel and Spa. Ni memang best lah. Dia punya bilik dia, katil dia pun aku sorang-sorang duduk dalam bilik katil ni. Memang best gila. Lepas tu tengok dia punya katil dia pun lama-lama ni. Sebab zaman-zaman dulu rasanya Apex tu tahun bila 98 Apex. Lebih kurang lah. Sebab tu dia punya hotel ni dulu mewah ni. Hotel ni mesti beribu-ribu. Harga sekarang ni pun mungkin lah mahal lagi kot. Sama lah kot, 200-300 malam pun okey lah, sebab dia hotel retro kan. Memang best. Toilet dia pun okey, besar. So kalau korang nak datang tu okey lah bilik ni. So kita try buka. Lampu gelap lah pula, lupa nak buka lampu. Tapi memang cantik dia punya hotel ni. Dia punya agak lama ni. Mungkin di tempat aku duduk ni tempat duduk delegasi asing kot dulu kot, sebab bilik dia sangat luas. Ramai orang tak perasan. Kalau orang nak duduk dengan family kan boleh lah kot. Aku tengok dalam Agoda pun 200 lebih. Tengok nampak dah, baru cerah. Ni di toilet. Masuk